hitam. Besar dia cakap. Okay. Ambil lah. Ni. Vin. Vin. Tengok. Vin. Minum dulu dah sebelum balik. Tu tasik lombong apa? Memang lombong kan? Dekat depan ni tasik orang boleh mancing. Boleh mancing kan? Betul boleh mancing. Boleh. Mana ni? Sorry lah. Tadi kita orang dah call Jepam. Dia benda tu dah lama mula. Tu pun agaknya tak tunggulah kot. Kolam mancing. Kenapa tu? Oh, tanya. Beli ke? Tasik tu. Belah kat mana? Tak berani nak masuk semua. Last nampak tadi bila bang? Tadi saya jalan. Aha. Saya jalan kat sini. Betul? Saya jalan je, saya dengar ada bunyi gerak-gerak. Yang tu kucing, banyak kucing sini. Saya dengar ular panjang ni kot. Last bila nampak? Baru ke lama? Lama juga kot. Lama? Macam kot. Macam. Pasal abang tak tengok lah. Lepas tu saya dah nampak tu, saya lari jap masuk dalam. Saya keluar, minit tu saya keluar, tengok dah tak ada. Saya tak tahu dia di mana. Sana ke atau dia menyuruh kat sana. Hilang. Tengah jam. Mana apa bang? Hitam. Tu maksudnya tadi nampak kepala tu. Last tadi kat mana abang nampak? Dia mengalir ke mana? Dia time tu dia tengah jalan ke sini, saya tak tahu ada menyuruk kat sini atau menyuruk kat sana. Dia dah cucuk pakai ranting pun tak nampak pula dia. Apa itu tadi? Ada? Mana? Mana? Bulat. Kalau dalam kawasan ni dia boleh lari keluar apa? Tak pasti. Kebiasaan dia akan cari tempat nak sembunyi lah. Tapi biasa kalau ular hitam ni dia akan bergerak. Dia tak duduk satu tempat. Dia akan keluar Kalau ular sawa dia duduk satu tempat je. Mula anak saya kata ular sawa. Lepas tu anak yang nampak tu cakap bukan ular sawa. Warna hitam ni dia ada warna kuning atas kepala. Kuning atas kepala. Kalau dia menyuruk dia akan keluar ke dia tak akan duduk sini? Saya pun tak pasti ular. Dia punya rutin dia selalu kalau macam tu dia akan keluar lah. Dia akan lari. Kalau ular sawa dia akan dia akan duduk tempat gelap. Biasa ular yang bisa ni kadang dia terus bergerak. Ya. Abang nampak tadi tu lari Drop. Saya tak ada. Tak ada.
Tak ada tak? Tak ada. Tak ada lah kak. Tak ada. Consider tak ada. Kalau dia berat, dia kena berhati je dia. Dia boleh, tapi dia akan lari juga. Lari eh? Dia pun takut dia boleh tak. Oh dia pun takut eh? Tapi jangan kacau dia lah. Tak kacau sebab Jangan pergi dekat dia. Anak nak ambil sampah kucing tadi kat belakang. Kita nampak kan kali, tengok je, jangan tinggal, tengok dia pergi mana. Senang kita nak cari. Oh ya? Jadi kalau kita tinggalkan, kita tak tahu dah pergi mana, dia pergi sana ke, pergi sini ke. Oh ya ke? Okey, kita bagi minum dulu. Bagi apa-apa dulu. Sebab risau juga tadi. Bagi apa? Oh. Hitam, besar dia cakap. Okey. Ambil lah. Ni. Vin. Vin. Tengok. Vin. Minum dulu dah sebelum balik. Tu tasik lombong apa? Memang lombong kan? Dekat depan ni tasik orang selalu mancing. Boleh mancing kan? Betul, boleh mancing. Boleh. Mana ni? Sorry lah. Tadi kita orang dah call Jepam. Dia benda tu dah lama mula tu pun agaknya tak tunggulah kot. Minum dulu dik. Oh, boleh mancing ah? Boleh. Ikan apa ada? Macam-macam ikan ada. Kalau weekend tu memang penuh lah kat sini. Oh, dia pakai WhatsApp. WhatsApp. Dia nak berenang sudah lah. Cik, minum dulu dik. Minum dulu. Ni nak orang dah buat tu.